Jadi kalau kita tak tahu hak ni, rugilah kita. Dah ada dah atas muka bumi ni, dah wujud pun, kita tak mengetahui juga. Kita sangat berada dalam kerugian yang besar. Kerana mustahaknya mengetahui ni. Pada kita nak jadi hamba, pada kita nak jadi manusia yang membolehkan kita untuk hidup di dunia ni dengan hidup yang selesa, hidup yang memberi kebaikan untuk kita selama-lamanya. Bagi di dunia ni juga nak meneruskan kehidupan di akhirat kelak, insya-Allah. Baik, mai kita tengok hari ni syarah kitab Penawar Bagi Hati, kalau tak silap. Penawar Bagi Hati. Betul, Ustaz. Muka surat 125 ke? Betul ke? Betul. Kita ambil yang bawah Sampai sekali, dan ketahui olehmu. Dan ketahui olehmu, peringkat akhir. Okey, baik. Perenggan yang terakhir insya-Allah daripada kitab Penawar Bagi Hati, masih kepada tajuk, iaitu bab ke-7 pada menyatakan kasihkan dunia. Apa kata pengarang? Mai kita tengok apa pengarang ni nak sebut dalam kitab Penawar Bagi Hati, iaitu dalam tajuk kasihkan harta dunia, kasihkan akan dunia, hubud dunia, menyintai mengasihi dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata pengarang kitab, dan ketahui olehmu, kata dia, ambil faham, ambil tahu, wahai sekalian hamba Allah, bahawasanya seperti adalah dunia itu dicela. Dicela itu maksudnya bukan menjadi satu keperluan yang nak kita besar-besarkan, nak kita agung-agungkan, atau menjadi keutamaan. Tak seperti ibadat-ibadat khusus yang Allah Ta'ala tetap untuk kita kerjakan. Contohnya, solat 5 waktu. Itu sangat perlu untuk nak meletakkan kita pada ketetapan seorang yang beriman, seorang yang sentiasa mendekatkan diri dengan Allah. Maka itu penting, itu perlu. Maka dia bukan satu kecelaan, dia bukan satu yang dihina atau yang tak menjadi kepentingan. Maka dia kata, ketahui olehmu bahawasanya seperti adalah dunia itu dicela, demikian juga adalah ia perhumaan bagi akhirat selagi mengetam kau pada akhirat. Dia kata, dia dicela, dihina dunia ni. Dihina maksudnya kita ambil dia berlebih-lebihan, bukan kadar yang kita perlu. Kita dah dalam keadaan melampaui batas, mengambil dunia. Seolah-olah kita tak mau mati, seolah-olah kita tak mati. Maka dia cela macam tu keadaan dia kalau kita buat pada dunia yang kita hidup ni sedemikian. Walaupun dia ni dicela, kalau kita berlebih-lebihan, juga adalah perhumaan, iaitu pertanian. Perhumaan bagi akhirat, pertanian, tempat tuai. Dunia ini adalah tempat kita menanam dan tempat untuk kita mengambil tuaian adalah di akhirat. Dia kata walaupun dunia ni dicela, walaupun dia tak dipandang berat besar,
tetapi dia adalah perumahan untuk kita mengambil hasil yang kita tanam semasa kita hidup. Maknanya, kita hidup di dunia ni, kita bukan hidup atas keduniaan semata-mata, tapi kita juga hidup untuk akhirat. Nak menjayakan aktiviti-aktiviti hidup kita untuk keselamatan kita hidup selepas mati atau hidup setelah dunia ini kiamat, maka kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu di sana nanti kita akan berbahagia sekiranya pada masa hidup kita dunia ini dijadikan perhumaan, iaitu tempat bercucuk tanam. Dalam erti kata yang lain, kita jadikan dia sebagai satu tempat untuk kita nak beramal usaha ke arah keselamatan. Hasil yang kita perlukan untuk keselamatan, kebaikan, kelangsungan kita di akhirat kelak. Walaupun dunia ini sangat-sangat tak baik pada kehidupan, kerana dia bawa kita jauh daripada kebaikan, terutama dalam hal kita mengingati Allah. Dunia ni telah menjauhkan kita daripada mengingati Allah. Namun dalam masa yang sama, dunia merupakan tempat kita bercucuk tanam untuk mengambil hasil di akhirat kelak. Bagi mengetam engkau pada akhirat akan barang yang engkau tanam di dalam dunia daripada segala amal. Dia kata apa? Ambil hasil menjadi orang yang dapat hasil besar di akhirat daripada apa yang kita tanam masa hidup kita di dunia ni. Maka hasilnya kita akan rasai atau nikmati di akhirat kelak. Maka adalah kebaikan juga dengan dunia ni, walaupun dia dicela. Kalaulah kita berlebih-lebihan, kita melampaui seolah-olah kita ni tungkat dunia, hidup tak mati-mati, maka itu adalah satu kecelaan yang membawa kerugian besar kat diri kita. Hidup yang tidak ada hasil pada apa yang kita buat dengan hidup kita di dunia, maka hidup macam ni hidup yang dilarang. Tak boleh kita biar hidup kita dikuasai oleh keduniaan, sehingga tak ada tempat terakhir rasanya bagi kita ni, hanya dengan dunia ni saja. Maka itu adalah salah. Tak boleh asyik dengan dunia, cinta kepada kebendaan, materialism. Tak boleh ya. Pasal apa? Tak memberi sebarang bentuk kebaikan, manfaat bagi diri kita di akhirat, kalau itu yang kita duduk dalam keduniaan kita sekarang. Jadi kita pandang, perhatilah dengan apa yang kita usahakan. Semasa hidup kita, kita habiskan di dunia ni, apa yang kita buat? Arah mana yang kita bawa hidup kita, ke arah mana? Ke arah keredaan Allah atau ke arah keredaan dunia? Apa yang kita cari? Itu semua orang tahulah. No. Dia bukan tak bagi ambil. Dia bukan tak bagi kita usaha kepada dunia. Dia bukan kata jangan. Cuma dia kata berpada-pada. No. Kita nak cari dunia demi untuk berupaya menguruskan akhirat. Bukan dunia tu saja tujuan dan matlamat kita. Sebab kita tahu tak mendatangkan apa-apa hasil. Malah membawa kita kepada bebanan hidup dalam kehidupan yang kita lalui setiap hari. Sekiranya kita lebih peka, lebih terjurus kepada hubud dunia, kepada kecintaan kita kepada dunia, maka sesuatu yang sangat-sangat merugikan kita. Jadi, buat apa kita duduk dengan perkara yang merugikan kita di akhirat? Sedangkan Tuhan kata, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu kekal. Kita tahu dah kata dia kekal. Pasal apa kita dengan kekal ni kita buat lebih kurang, buat sambil lewa dengan hidup yang kekal, kerana asyik
terpengaruh, asyik tertipu, terpedaya dengan kehidupan dunia. Sedangkan Allah Ta'ala dah sebut awal-awal dekat kita semua manusia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah yang kosong dan menipu. Kalau Allah Ta'ala yang menyebut dia sebagai satu kekosongan dan penipuan, kenapa kita masih juga duk tumpu dengan dunia? Sedangkan diberitahu dengan jelas dan terang bahawa dia adalah satu penipuan besar terhadap manusia yang menyintai dunia. Tapi kita masih juga boleh tertipu. Kalau itu betul lah apa yang saya duk khabar, yang saya duk war-warkan. Dunia dia ada kekuatan dia sendiri. Allah Ta'ala jadikan dia berkekuatan untuk menjadi satu ujian bagi hidup kita semua. Satu ujian dalam bentuk daya tarik yang sangat kuat. No. Harta benda, wang ringgit, kedudukan anak-anak dan apa saja yang menjadikan kita cenderung. Maka daya tarik dia kuat sangat. Susah untuk kita tak terpengaruh. Mudah sangat untuk kita menjadi manusia yang terpengaruh dengan dunia ni. Lagi lama kita ni hidup, lagi kuat pengaruh kita terhadap, lagi kuat pengaruh dunia terhadap diri kita. Maka bukan senang untuk kita nak melepaskan diri pada pengaruh-pengaruh yang seperti ini. No. Kita lihat hidup kita hari-hari. Makan kita saja kita kuasai sepenuhnya. Pakai kita kuasai sepenuhnya. Nak yang lebih-lebih, nak yang hebat-hebat. No. Kurang sikit tak boleh. Pada kita tak kena out of date. Yang tak boleh nak ikut kerana apa? Ketinggalan zaman. Kunun lah. Walhal cuba kita tengok hidup kita hari-hari. Bukan apa buat benda yang sama je. Berulang-ulang. Penambahan pada material je tak menambah pun pada nilai. Patutnya kalau nak berlebih-lebih, kita berlebih dalam hal nilai. Contohnya amal ibadah kita buat. Kita semayang ni, kita berlebih-lebihan. Kita menjaga nilai solat. Kita menjaga solat menjadi solat yang betul-betul dapat menjadikan kita tercegah, terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar. Solat yang betul-betul menjadikan kita orang yang berjaya. Baru betul, barulah balance. Ni kita cari pada material saja yang lebih. Tapi pada hal-hal spiritual kita biar begitu saja berlalu. Tanpa kita isi dengan sesuatu yang memajukan kehidupan kita. Paling tidak, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kian hari kian bertambah erat. Kian hari kita makin kuat ingat, kita makin kuat dapat meletakkan diri kita sentiasa dalam mengingati Allah. Baguslah. Tapi oleh kerana daya tarik dunia itu sangat kuat, kita tak terlepas daripada orang yang mudah terikat dengan dunia. Menjaga hak-hak yang kononnya hak kita. No. Sampai kadang-kadang kita membelakangkan hak yang paling utama, iaitu keselamatan kita di sisi Allah. Bagaimana kita boleh selamat di sisi Tuhan. Kita tak jaga hak tu. Yang lain ni kita jaga sangat, berpayah-payah, berusaha sungguh nak menjaga hak kita kononnya untuk jadi manusia yang hebat. Tapi yang sebenar kita tak pernah jaga. Nak buat macam mana? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tuhan kata mereka senang dan sangat gemar kepada kehidupan dunia. Dia cukup seronok. Benda yang tak bawa nilai apa-apa pun dalam hidup dia, dia pandang satu benda yang besar, yang sangat berguna, mustahak bagi diri dia. Ini satu penipuan yang sangat
jelas dan nyata. Kita tertipu oleh dunia. Kita tak mengenal akhirat sebagaimana kita mengenal dunia kita. Betapa ruginya hidup kita di dunia ni. Kalau itulah yang berlaku. Baik, kita tengok apa lagi Syekh ni kata. Dan adalah ia tempat mencari bekal bagi perjalanan yang sangat panjang. Dan kata Syekh ngarang kitab Penawar Bagi Hati ni, dunia ni adalah tempat kita mencari bekalan. Kita sebagai musafir dan perjalanan kita menuju akhirat ini adalah perjalanan yang sangat panjang. Dalam perjalanan tersebut kita memerlukan bekalan untuk nak meneruskan perjalanan. Dan perjalanan kita sangat panjang. Maka orang-orang yang cerdik, yang reti, yang faham, dia gunakan dunia daripada nak mencari bekalan untuk perjalanan ni. Sebab perjalanan ni susah. Adalah untuk mencari bekalan demi keselamatan ketika kita bermusafir. Menuju kepada keredaan Tuhan dalam hidup kita. Untuk sampai di hari yang kekal nanti, hari akhirat. Yang tidak ada kemusnahan pada dia. Di situ, kalau hidup sekarang di dunia ni kita berbekalkan bekalan amal ibadah. Yang sungguh-sungguh, maka dalam perjalanan kita meneruskan kehidupan kita untuk mendapat keredaan demi keselamatan, demi kesenangan, kedamaian, ketenteraman yang kita tagihkan untuk berada pada hari yang tidak ada kesudahannya nanti. Maka dunia ni tempat paling sempurna untuk kita mencari perbekalan tersebut. Maka di dunia ni tempat kita betul-betul bercucuk tanam ke arah mendapatkan hasil yang betul-betul mendatangkan kebaikan bagi kita. Orang biasanya buat tak kisah benda ni pasal apa, dia tak jumpa lagi. Dia buat tak tahu pasal apa, dia tak beradab lagi benda ni. Sedangkan hari-hari dia dalam proses yang sama. Kalau di dunia dia payah kerana dia menjalani kehidupan untuk akhirat dia, maka yang dia tempuh akhirat besok kesenangan. Hari huru-hara manusia jadi kalang kabut, jadi payah. Mak tak dapat tolong anak, anak tak dapat tolong mak. Begitulah setiap orang. Pasal apa? Dia asyik duk tengok diri dia. Asyik duk memikirkan ketika tu selamat ke tak dia. Dia boleh bebas ke daripada tekanan-tekanan yang ada di yaumul akhirah ni? Dia boleh selamat ke? Daripada kesusahan, daripada hiruk pikuk, kepayahan yang terpaksa dia lalui di akhirat kelak. Maka dia tak mau tanggung yang tu semua, tak sanggup bagi dia. Maka dia telanlah kepahitan dan kepayahan dia di dunia ni. Dengan 1001 kepayahan yang terpaksa dia tempuhi. Demi kerana dia cerdik nak selamat di akhirat. Maka dia lalui kepayahan demi kepayahan setiap hari dalam hidup dia di dunia ni. No? Dengan berbagai-bagai kepayahan. Yang pada manusia macam kita ni susah, berat dalam benda tu. Duduk dalam kesabaran sepanjang masa, sabar dalam menunaikan kewajipan-kewajipan daripada perintah Tuhan. Satu benda besar lah nak kena sabar. Sabar dalam menanggung ujian, susah, sakit, derita, payah dan berbagai-bagai kesengsaraan yang terpaksa kita hadapi di dunia ni.
Dan kita kena bersabar. Ni semua benda-benda payah, tuan-tuan. Cerita ni mudah, nak duduk dalam implementasi, menzahirkan benda-benda tu bukan satu benda senang. Susah bukan main. Nak jaga kebaikan yang kita buat supaya dia tak rosak pun satu benda yang paling payah. Supaya kebaikan itu kekal menjadi satu benda yang baik untuk kita dunia dan akhirat. Maka semua ni telah kita tempuhi dengan penuh kesusahan dan kepayahan. Dan kita lalui dengan penuh nilai kesabaran, ketahanan diri, kekuatan, semangat dalam usaha kita nak mencari perbekalan tadi. Nak selamat, kita kena buat kerja-kerja baik yang kita duk tahu dah selama ni, kita duk buat lah. Kerja-kerja amal. Sama ada kerja-kerja tu untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain. Sama. Kita nak kena buat betul-betul. Dan dalam hal kita duk mencari satu gaya hidup untuk nak selamat di akhirat, maka di dunia kita duk melaksanakan perkara-perkara yang menjadi satu benda beban besar bagi kita. Contohnya, dalam hal harta benda. Kita ni suka dunia, kita suka kepada keduniaan. Maksudnya kita gemar kepada kehidupan dunia ni menjadi satu kepuasan. Sekiranya kita dapat, kita rasa lega, tenang dan lapang. Tapi oleh kerana dunia ni adalah tempat menanam tanaman-tanaman untuk menjadi bekalan kita dalam kita meneruskan hidup untuk sampai ke hari yang tidak ada pengakhiran, maka zakat yang kita ada ni, harta yang kita ada ni, satu benda besar yang Tuhan perintah kita kena buat. Apa dia? Zakat. Pun satu benda susah, tuan-tuan weh. Hak kita kena bagi ke orang lain. Nak jaga kedudukan hablum minan nas. Hubungan baik kita dengan sesama manusia nak kena jaga. Bukan senang. Cari penat-penat, cari payah-payah, kena bagi ke orang. Tu pun Tuhan tak perintah lah bagi semua. Daripada 125 je kita bagi. Bukannya banyak. Bila nak bagi, benda sikit jadi banyak. Maka menjadi ujian besar bagi kita terhadap zakat itu sendiri. Memang cerita berdengar mudah, keluarkan zakat. Tu nak keluar tu. Mestilah dia nak bagi ada keuntungan pada dia yang dia boleh rasa, dia boleh nampak. Kalau dia bayar, dia kata, apa dia dapat? Dia tanya awal-awal dah. Tuntut awal-awal dah atas apa Tuhan suruh. Kalaulah boleh tolak daripada income tax, cukai yang dia nak kena bayar kat kerajaan, maka kalaulah bayar zakat itu, cukai dia selamat sikit, tak ada tuntutan daripada kerajaan, dia mau bagi. Maknanya dia masih mengharapkan satu benda besar, imbuhan yang dia dapat. Walhal bagi zakat, Tuhan kata, hang percayalah aku tak bagi, tak suruh hang bagi saja, ada habuan hang, tapi tak nampak. Bila tak nampak tu kepercayaan kita susah nak ada. Sebab tu nak kena ada paksaan sikit zakat ni, nak kena cerita itu, cerita ini, masuk surga, kalau tak bayar masuk neraka, gedebuk-gedebak. Kalau saja nak suruh bagi atas rasa beriman kepada Allah ni, saya rasa susah, tuan. Bukan senang. Dan keadaan ni berlaku lebih berat pada orang yang sangat kaya. Lagi kaya, kedekut kita lagi tebal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebab tu, bila main tang ni, dia memerlukan satu benda besar dalam hidup. Apa dia?
keimanan. Bila ada iman baru boleh bagi. Dia tak fikir dah pasal imbuhan yang dia nak dapat. Dia fikir ini adalah satu perintah, suruhan Tuhan. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan hubungan kamu dengan Allah dan jaga hubungan kamu dengan sesama manusia. Maka solat itu menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Zakat ini menjaga hubungan kita dengan sesama kita. Pun susah nak bagi, tuan-tuan. Kalau nak bagi juga tanya, esok surga masuk kelas nombor berapa ni bagi zakat ni? Kalau bakat nombor 10 masuk, aku tak bagi banyak-banyak. Bagi banyak, duduk tempat hangit juga. Baik aku tak bagi, harta aku pun tak habis, duduk tempat hangit pun tak apa. Dia pergi kot tu, tuan-tuan. Senangkah kita berpayah-payah cari harta? Bersusah-susah cari harta? Akhirnya kena bagi kat orang pula sikit. Bukan satu benda yang mudah untuk kita nak lalui, melainkan dengan 1001 kepayahan. Yang payah tak payah, kita mesti kena nak buat peluang juga. Kalau tidak, kita tak duduk dalam golongan orang yang beriman. Jadi beratlah kerja tu, bukan senang. Tapi kalau kasih kita pada dunia ni tak kuat, dia tak peduli itu semua. Dia fikir, aku tak buat hak ni, keselamatan aku di akhirat tak terjamin. Aku lebih nak kepada selamat aku di akhirat. Aku tak peduli lah. Pasal harta ni aku masih boleh cari. Aku masih boleh dapatkan. Tetapi keselamatan aku di akhirat, kalau aku tak usaha ke arah dia, aku tak dapat mudah-mudah. Boleh pemikiran cara tu sikit, selamatlah sikit dengan perintah Tuhan yang Tuhan letak pada kita umat manusia ni. Rukun Islam kan ada 5 je. Mengucap kalimah syahadah, solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat bila harta kita dah mencukupi haul dan nisab, kadar simpanan, kadar masa simpanan dan kadar timbangan harta tu dah cukup lah. Yang kelima, pergi buat haji. Itu pun susah. Dan Tuhan tahu kata susah, letak pun last sekali. Dah tua nak bengkok dah. Dah nak reput dah, baru dia suruh pergi buat. Pasal dia tahu dah kita ni jenis cinta dunia. Duit banyak, baik tu melancong. Kan? Kita pergi Indonesia dulu. Lepas tu kita pergi mana-mana Eropah ke dulu. Melewak pergi Amerika ke dulu. Kita pergilah ke Timur Tengah dulu. Lepas tu dah tak ada apa dah, tak tahu dah tak mana nak pergi. Barulah kita pergi ke Mekah. Last sekali. Kalau tidak, pakai ramai lah tak boleh pergi. Pasal apa? Pasal daya tarik dunia itu membawa dia melupai untuk akhirat dia sendiri. Maka lebih selamat Tuhan letak kita buat di hujung-hujung hidup. Dah tua dah, aku nak pergi Mekah, nak bertaubat. Lama ni hang tak bertaubat lagi lah. Tunggu pergi Mekah dulu. Padan pun tengoklah ni macam rock semacam ni pun. Macam tu lah. Jadi, kata pengarang kitab, oleh kerana kita nak melalui satu perjalanan yang sangat panjang, dahlah panjang, menyusahkan kita, maka jadikan dunia kita tempat kita mencari bekalan. Walaupun perjalanan kita panjang, kita ada bekalan. Nak hidup, nak selamat dalam masa kita duduk berjalan. Jadilah orang yang cerdik atas dunia ni. Tak dibiarkan dunia ini menguasai dia. Malah dia yang menguasai dunia. Dengan bijak. Supaya keselamatan dia terjamin. Tidak boleh diganggu gugat oleh dunia.
Maka hendaknya kita semua jadilah macam tu. Dunia yang tidak boleh sama sekali menguasai kita. Dan kata pengarang kitab, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala mengenai cinta dunia ni. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairu zad taqwa. Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah daripada ayat 97 yang memberi maksud dan menuntut bekal oleh kamu, maka bahwasanya sebaik-baik bekal bagi perjalanan akhirat itu menjunjung perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan akan larangannya. Dia cerita, dia tulislah nombor 15 kecil bawa tepi ayat tu. Maka dia cerita dalam ni. Bekal di sini mempunyai dua pengertian. Kata dia, bila Tuhan perintah suruh carilah bekalan ni, memberi dua maksud. Iaitu yang pertama, bekal kebendaan yang diperlukan dalam masa mengerjakan haji supaya kita selamat dari sesuatu yang menyusahkan. Cerita nak buat kerja haji, kita mesti ada perbekalan yang kita nak tinggalkan di negara kita dan yang kita nak bawa dalam perjalanan kita menunaikan fardu haji. Daripada kesusahan-kesusahan, maka bekalan ni yang dimaksudkan. Yang keduanya, bekalan kita untuk akhirat atau bekalan hidup untuk hidup selepas mati. Bekalan untuk kita yang dibangkitkan semula setelah kita dimatikan Allah Subhanahu wa taala, maka bekalan tu yang dimaksudkan. Dan sebaik-baik bekalan adalah takwa. Dia kata sebaik-baik bekalan untuk akhirat adalah menjadi orang muttaqin yang bertakwa. Iaitu amal bakti untuk mencapai keredaan Allah Azza wa Jal. Dia kata bekalan untuk kita mendapatkan keredaan Tuhan, keredaan Allah Azza wa Jal, untuk perbekalan kita di akhirat kelak. Ni hak nombor 2 punya. Jadi tak kisah nombor 1 pun kita nak kena cari, nombor 2 pun kita kena cari. Sebab kita tahu, kalau tak ada tu semua, kita akan berhadapan dengan 1001 kepayahan yang mendatangi dalam hidup kita setiap waktu dalam proses perjalanan tersebut. Maka kita pun berpayah-payah mencari bekalan untuk menjadi satu benda yang bawa kita jadi selamat dalam perjalanan kita. Dan tiada binasa melainkan mereka yang melalaikan akan dia oleh dunia daripada akhirat. Kata pengarang kitab, takkan jadi rosak manusia, takkan jadi musnah manusia dengan kehidupan akhirat. Karena masa hidup dia di dunia, dunia ini tak melalaikan dia. Tak menjadikan dia menjadi orang ghaflah, orang yang sangat lalai akan dia oleh dunia daripada akhirat. Jadi dia tak jadi manusia yang lalai dalam hidup, hanya mementingkan dunia daripada akhirat dan melupakan akan dia oleh segala kesedapan. Dia kata orang macam ni tak dilupakan oleh segala seronok, sedap dan puas hidup di dunia ni. Dan melupakan dia oleh segala kesedapan daripada perjalanannya dalam masa dia duduk berjalan. Proses kehidupan dia itu adalah perjalanan untuk nak pergi ke akhirat. Segala sedap nikmat, segala keuntungan yang dia perolehi tak menjadikan dia lalai daripada dia akhirat, daripada dia melupakan akhirat, tak melalaikan dia sehingga dia dapat melupakan akhirat dengan perjalanan dunia yang dia miliki.
dengan sedap yang ada dalam perjalanan yang dilaluinya. Seperti seorang yang musafir dalam hutan dengan orang ramai. Sama dia buat contoh dengan orang yang ada dalam hutan, maka melihat ia buah-buahan dalam hutan ini, maka bersungguh-sungguh ia makan buah-buahan itu hingga ketinggalan dia daripada kaumnya, maka sesatlah ia. Dia kata dijadikan contoh tamsil. Orang yang masa hidup di dunia ni seperti orang yang ada dalam hutan. Dia main dengan kawan-kawan masuk hutan, ronda lautan ni dengan kawan-kawan ramai. Tapi dia pergi satu tempat dalam kawasan hutan tu, dia jumpa buah-buahan yang banyak. Maka haloba dia atas apa dia nampak, seronok dia, teringin dia atas apa dia tengok. Dia pun makan buah-buahan yang dilihat, maka dia ditinggalkan oleh kawan-kawan dia. Maka jadilah ia manusia yang sesat. Oleh kerana sesat dalam hutan, apa yang dia tempuh? Dia kena tempuhlah dengan benda yang membawa bahaya bagi diri dia. Antaranya, dia kena berhadapan dengan binatang buas. Sudah tentu menyusahkan dia, menakutkan dia, memberikan dia rasa tak seronok atas apa yang dia temui. Begitulah keadaan manusia yang di dunia dia tertipu dengan dunia itu sendiri. Kekayaan, keseronokan, kelebihan, wang ringgit, harta benda, pangkat darjat, kedudukan, anak pinak dan sebagainya. Melupakan dia kepada apa yang dia nak tempuh sebenarnya dalam hidup dia di dunia ni. Lepas tu sedang besok dia dah masuk kubur. Tang tu dia tak payah nak kelepiak. Tak boleh nak buang lah sebab dia dah kembali kepada Tuhan dia. Masa tu baru dia sedar. Aku dah silap dipermainkan oleh dunia. Aku dah ditipu oleh dunia. Dengan sedikit benda-benda dalam kehidupan, aku dah jadi manusia lalai. Meninggalkan semua perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk aku laksanakan demi keselamatan aku. Baru dia nak sedar. Baru dia main dekat dia hari penyesalan. Selesai pasal apa? Pasal apa? Aku biar. Sedangkan aku boleh usaha sesuatu untuk keselamatan diri aku. Seperti yang aku jumpa hari ni. Dah tak boleh buat apa dah. Nasi dah menjadi bubur. Dah tak boleh nak patah balik dah. No. Itu yang bila mati Allah Ta'ala berkata, mereka akan berkata, orang-orang dalam kubur ni akan kata, Rabbana absarna, wahai Tuhan kami. Kami telah pun melihat. Apa yang dilihat? Siksaan-siksaan yang dikenakan kepada orang-orang yang lalai masa hidup dia di dunia. Wasami'na, dan kami mendengar kepayahan, keluh kesah, jeritan yang ditempuh oleh ahli-ahli kubur dengan segala siksa yang ada. Wasami'na, kami mendengarlah. Baru dia nak abad dalam kubur. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Oleh kerana itu yang mereka nampak, itu yang mereka dengar, dia kata farji'na, kembalikan kami ke dunia. Dia nak hidup balik. Dia minta kat Tuhan baliklah, walaupun 2-3 minit pun cukup lah. Kami nak hidup balik, nak beramal dengan amalan soleh. Farji'na na'mal salihan, dengan amalan-amalan yang soleh. Amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada keimanan yang kuat, ketakwaan yang kuat. Inna muqinun, kerana kini kami dah yakin. Buat apa? Dah masuk kubur lah. Masa aku bagi hang hidup 60 tahun, duduk nganga, pergi balik, apa-apa hang tak buat. Hari ni baru nak abad kat aku, hang tengok dah, hang dengar. Bukan aku cerita kat hang. Sepanjang umur hang tu, daripada umur hang mukallaf dan mumayyiz, aku dah beri kat hang kepahaman tentang apa yang hang akan tempuh di akhirat, iaitu hari ni. Pasal apa hang tak buat? Pasal apa hang leka? Hang lebih tertarik kepada benda-benda yang mengubah hala tuju hang. Bukankah perjalanan hang dalam menuju mai kepada aku? Aku sebut kat hang pun, wa inna ilaihi raji'un, maka kepada akulah mereka akan kembali. Aku kata hang nak balik mai kat aku.
Bukan hang tak dengar, bukan hang tak tahu. Tapi pasal hang jenis ulaika humul ghafilun. Mereka adalah manusia-manusia yang ghaflah, yang lalai. Nasiblah. No. Hang dapat macam tu, nasib hang nak buat macam mana? Bukan aku tak bagi tahu, bukan aku tak suruh. Lebih dari itu dah aku buat untuk memperingatkan hang kepada masa yang hari ni hang dah jumpa pun. Maka baru hang nak minta nak selamat. Baru hang kata hang dah dengar segala seruan-seruan, segala kepayahan-kepayahan dan segala kesusahan yang ada di dalam alam kubur. Kerana kononnya sekarang ni hang dah yakin. Patutnya hang yakin dulu lagi. Keyakinan yang patut ada pada diri hang di masa hang hidup dulu lagi. Pasal apa hang tak yakin? Hari ni hari balasan untuk hang apa yang hang percaya dan apa yang hang buat. Maka tak mungkin aku undurkan kembali. Telah aku beri masa yang sangat panjang. 60 tahun hang hidup, apa pun hang tak buat. Dan hang tak teringin nak patah balik mai kat aku. Hang asyik dengan kehidupan hang, keseronokan hang, kemewahan hang, kelebihan yang ada dekat hang. Hang terlupa hari yang aku telah janjikan akan sampai dekat hang. Itulah yang Tuhan jadikan pada kita manusia yang ada kecintaan kepada selain daripada Allah. Itulah kerugian yang kita akan tempuh. No? Maka satu kerugian yang besar lah. Menyesal yang tidak ada kesudahannya lagi. Tak guna dah nak buat apa. Tak boleh patah balik. Sekali dia bagi, that's it. Ikut suka hang nak ikut mana. No? Dan ketahui olehmu bahwasanya barang siapa menyangka ia akan badannya berlumur dengan dunia dan hatinya kosong dan bersih daripada nescaya telah menipu. Dia kata, maka dia kata ambil tahulah bahawa barang siapa-siapa saja duk sangka ia dengan badannya yang berlumur dengan dunia, iaitu dia duduk dengan kehidupan dunia. Dia duduk sangka dia bersih, hati dia kosong dan bersih daripada dunia. Dia terlupa kata dia telah dibaluti oleh dunia dia dan menjadikan dia sangat kotor dengan dunia tu. Dan bersih daripada nescaya telah tertipu akan dia oleh syaitan. Maka keadaan tersebut disebabkan syaitan menipu dia dengan dunia yang dia perolehi. Menutup hati sanubari dia daripada melihat kemusnahan yang akan dia tempuh di alam akhirat kelak. Ini yang syaitan buat. Melalaikan, melemahkan hati dia, mengurangkan keyakinan, menutup keimanan sehingga menyintai kebendaan melebihi menyintai kepada ketuhanan. Masalah ni. Hak ni sedang berlaku pada semua manusia sekarang dan sebelum ni dan yang akan datang. Sekiranya dia tak kekalkan keimanan yang sedia ada kepada yang betul-betul beriman kepada Allah. Dia kena duduk dengan kesabaran yang mendatangi. Menjadi pelindung, menjadi satu kekuatan bagi diri dapat mencegah daripada segala kekejian dan kemungkaran. Tak ada dia tu. Maka penyesalan itu akan berlaku di hari semua manusia berada dalam sesalan yang tidak ada kesudahan. Kerana telah bersabda Nabi, pada Nabi sebut atas hasutan syaitan, penipuan syaitan. Juga daripada hawa nafsu ni Nabi telah sebut, innama mathalu sahibil dunya kalma shifil ma'i hal yastati'u alladhi yamshi fil ma'i alla tabtalla qaddamahu atau kama qala. Kata Nabi yang bermaksud hanya saja
bandingan yang mempunyai dunia seperti yang berjalan pada air. Adakah kuasa ia berjalan pada air bahawa tiada basah oleh dua tapak kakinya? Nabi bagi tamsil, bagi satu contoh untuk direnungi oleh umat baginda kita semua ni. Nabi kata, kalau hang boleh berjalan atas air, hang bolehkah pastikan diri yang tak basah kena air? Macam itulah. Hang bolehkah jalan atas dunia ni tanpa hang rasa yang hang akan tersentuh, akan terkait oleh duri-duri dunia ni? Hang boleh sangka macam tu kah? Jawabnya tentu tak boleh. No. Dengan televisyen saja kita dah sangkut dengan berbagai-bagai sangkut yang besar. Dengan media yang ada zaman sekarang ni, sangkut kita daripada dapat beramal dengan amalan yang soleh, amalan yang betul ikhlas, amalan yang ada kerendahan dan sebagainya. Sangkut dah. Hanya dengan media yang ada, televisyen, telefon dan sebagainya. Maka itu yang Nabi maksudkan. Seperti orang yang berjalan di atas air, bolehkah dia nak helakkan diri dia daripada basah kena air tu? Tentu tak boleh. Bila kita tengok ada orang lalu ke kawasan air, dia sinkin seluar, dia jalan ginjat sikit sebab dia tahu dia tak boleh lari daripada basah. Maka itu yang Nabi maksudkan dengan kehidupan dunia ni. Kalau dia tak berhati-hati, pastinya dia sangkut dengan duri-duri dunia. Maka dia akan tertipu. Setan tukang menipu, tukang kipas, tukang bagi tahu, dia yang akan rosak. Maka Nabi habar. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Al-Hasan Al-Basri dari Anas radhiyallahu anhu. Dan diceritakan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Halaluha hisabun wa haramuha nar. Kata Sayyidina Ali, yang halal daripada dunia itu sebab bagi dia hisab, diperiksa pada hari kiamat. Dan yang haram daripada sebab bagi siksa dengan api neraka. Nah, Sayyidina Ali kata, yang halal tu adalah yang bersih dia daripada tuntutan di akhirat besok. Maka di dunia perkara itu menjadi halal. Yang jadi haram ni adalah perkara yang tak bebas dia daripada tuntutan. Tempat dia adalah an-nar, neraka. Wa ya'udzubillahi min dzalik. Tak mampu kot. No. Dan diriwayatkan bahawasanya melihat oleh Nabi Isa alaihissalam akan dunia itu pada rupa seorang perempuan yang tua. Telah diceritakan bahawa Nabi Isa alaihissalam melihat dunia ini pada bentuk seorang perempuan yang tua dan huduh. Atasnya daripada tiap-tiap perhiasan. Dia nak cerita bagaimana dunia pada pandangan mata Nabi ini. Para rasul. Adalah mereka melihat dunia itu sebagai seorang perempuan yang penuh perhiasan, tapi perempuan ni tak elok, huduh sikit. Bukan huduh sikit, huduh banyak. Maka dunia diumpamakan seperti itu. Jadi pada orang-orang yang ahli dunia dilihatnya elok, dilihatnya cantik. Lihat dengan penglihatan yang telah menipu dia. Maka bersabda beliau, telah berkata Nabi Isa alaihissalam, beberapa orang suami yang telah berkahwin engkau akan mereka itu. Tapi ramai juga daripada orang lelaki yang berkahwin dengan perempuan yang berhias tetapi huduh ni. Maka dia nak abang-abang. Dengan dunia ni ramai orang tertipu, terperangkap, terpengaruh, terikat dan terjerat. Ramai manusia yang sangkut dengan dunia ni. Sehingga dia buang akhirat dia atau ketepikan akhirat dia kerana mementingkan keduniaan. Maka itu yang maksud Nabi Isa cerita, ramai orang laki-laki yang berkahwin dengan perempuan huduh, perempuan tua ni, yang berhiasan, pakai perhiasan tetapi dah sangat tua dan tak elok. Maka menjawab dunia itu, tiada dapat aku menghingga mereka itu. Aku tak boleh nak elak
Aku tak boleh nak bagi tahu kat hampa banyak mana yang dah kahwin dengan aku. Macam tu dunia punya cerita. Banyak mana yang dah terpaut dengan aku, banyak mana yang dah seronok dengan aku, dan banyak mana dah yang dah rosak kerana aku. Lagu itulah dunia berkata-kata kepada manusia. Seperti seorang perempuan tua yang huduh berpakaian perhiasan yang indah-indah, kata dekat orang-orang ni. Namun ramai yang nak kahwin dengan aku, dan banyak sangat yang terpaut, terpikat dengan apa yang ada pada aku. Wahal semuanya adalah penipuan belaka. Itu yang saya kata tadi, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia tidak lain melainkan yang kosong dan menipu pada mereka yang terpedaya. Yang tak cerdik, yang tak cukup kuat, akan tertipulah dengan dunia ni. Maka bersabda beliau, adakah mentalak mereka itu akan dikau atau mati mereka itu daripada engkau? Dunia tanya. Adakah mereka cerai atau mereka mati daripada tinggal terus? Maka berkata dunia. Maka berkata ia, bahkan aku punah sekalian mereka itu. Dunia kata, aku yang merosakkan mereka. Aku yang menjahanamkan laki-laki ini. Anak sangat kat aku kan? Ambil habuan. Aku ni pulut Sarawak. Dapat seronok makan, terlupa kebinasaan yang ada pada aku. Makan. Last sekali, kecil manis pun sampai. Itulah dunia buat dekat manusia. Maka bersabda Nabi Isa AS. Maka Nabi Isa pun sebut, tercengang aku bagi sekalian suami engkau yang tinggal. Maka heran aku dengan suami yang tinggal ni. Betapa tiada mengambil teladan mereka itu dengan sekalian suami yang engkau dahulu. Yang ada pada engkau dahulu. Nabi Isa kata, pasal apa hak dodala ni masih lagi tak ambil iktibar atas apa yang berlaku pada suami-suami yang dulu. Banyak manusia hancur dengan dunia ni, tapi manusia yang melihat kemusnahan manusia lain bersahaja buat tak tahu. Biar api gatai sangat, tanggung ambil. Musnah. Hari-hari berita kita tengok ada berita apa? Berita kemalangan. Yang kemalangan itu ada yang cedera parah dan banyaknya meninggal. Kemalangan maut. Bila kita renung ni, kita tengok, dia pernah tahukah dia akan mati dalam kemalangan? Dan persediaan dia nak menghadapi kematian ketika dia berkemalangan tu, mesti dia tak teringat. Mesti hidup dia pada dunia dia dengan sungguh-sungguh, sehingga melibatkan dia dengan kematian yang berasal daripada sungguh-sungguh yang dia bawa, tanpa dia bawa pergi kepada Tuhan dia. Allah Akbar. Sungguh singkat hidup dan sangat rugi hidup ni kalau Tuhan ditinggalkan di belakang. Dibiarkan begitu sahaja tanpa ada satu daya tarik yang kuat menarik dia kepada Tuhan dia. Tuhan pun bersumpah, demi diri kamu, masa tu demi kita. Kebanyakan manusia, innal insana lafi khusr. Kebanyakan manusia berada dalam kumpulan khasirin, yang rugi. Pasal apa rugi? Pasal masa ada jangka hayat. Ada expiry date. Tetapi dia tak tahu expiry date bila. Dan dia masih seronok dengan benda-benda yang tak mendatangkan sebarang hasil dalam hidup dia. Yang paling besar, dia tak tahu kata berjauhan daripada Allah itu membawa satu kebinasaan yang besar dalam hidup dia, di dunia dan di akhirat. Maka sisa-sisa yang tinggal dibiarkan dengan kemusnahan, karena dibiarkan perhubungan baik dia dengan Allah. Tak jaga langsung. Kebanyakan manusia tak jaga ni. Maka satu kerugian, Tuhan kata rugi. Bila Tuhan sumpah kata rugi, mau tak mau dia mesti rugi. Masa yang ada itu merugikan, tak menguntungkan langsung.
Walaupun hidup dia kaya, hidup dia penuh dengan nikmat, 1001 macam nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan. Namun, menjadi satu kerugian besar. Sebab hubungan dia dengan Tuhan diabaikan. Hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala diketepikan, bukan menjadi satu benda utama dalam hidup. Maka inilah kerugian yang paling besar. Dia berkata-kata bukan membawa kepada Tuhan. Dia melihat bukan membawa kepada Tuhan. Dia mendengar juga tak bawa dia kepada Tuhan. Tuhan sumpah dah ni awal-awal lagi. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Akan dipenuhkan neraka Jahannam itu daripada kebanyakan golongan jin dan manusia. Tuhan nampak lah. Banyak yang duduk, yang ada tiket masuk piduk dalam tu adalah daripada kumpulan jin dan manusia. Jenis yang mana? Yang wal asri lah, yang demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Yang dalam kerugian itulah Tuhan sebutlah ayat tu, lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang-orang yang dianugerahkan hati dan perasaan, tetapi dia tidak memahami dengan hati dia. Bila dia ketahui sesuatu perkara, bila dia dapat kesan sesuatu perkara, dia tak faham apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan dekat dia, dia tak erti. Lahum qulubun la yafqahuna biha, yang memiliki hati tetapi tidak memahami apa yang dirasai. Orang macam ni Tuhan kata, kebanyakan mereka yang akan memenuhkan neraka Jahannam. Neraka Jahannam nombor 1 lah, neraka paling besar lah. Untuk orang-orang macam ni. Kemudian Allah Ta'ala sambung, walahum a'yunun la yubsiruna biha, yang mereka diberikan penglihatan mata, tapi mereka tidak memahami apa yang mereka lihat. Contohnya dia tengok kehidupan, dia tak faham kehidupan ni apa Tuhan nak cerita sebenarnya. Yang ada mata tidak memahami apa yang dilihat. Dan Tuhan kata, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka yang diberikan pendengaran telinga tetapi tidak memahami apa yang mereka dengar. Kebanyakan kita manusia dengar suara tak faham tu apa dia yang Tuhan nak abang di balik suara yang dia dengar. Tapi kalau hak nafsu dia suka, tak habang boleh faham. Joget, lagu, apa semua dia faham sangat. Tak payah habang dia pun, dia sangat faham. Tapi hal ni Tuhan kata yang diberi pendengaran telinga tidak pernah memahami apa yang didengar. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka ini Tuhan samakan adalah seperti binatang. Tuhan kata ni, orang yang ada hati tak mau faham. Ada mata tengok tak mau faham. Ada telinga dengar tak mau faham. Mereka ini seperti binatang al-an'am. Apa dia? Binatang ternakan. Lembu kambing. Sama macam lembu kambing. Dia ada telinga, dia tak faham. Dia ada mata, dia tak faham. Dia ada rasa, dia tak faham. Adal. Mereka ini seperti al-an'am, binatang ternak. Adal, lebih sesat daripada tu. Teruk lagi daripada binatang ternak. Dan Tuhan sambung ayat tu. Ulaika humul ghafilun. Dan mereka itu adalah manusia-manusia yang ghaflah. Manusia-manusia yang lalai. Sama macam lembu kambing, arnab, telinga payah. Jadi kita janganlah jadi macam tu sebab kita manusia. Tuhan dah bagi dah kat kita peringatan, sepatutnya kita beringat daripada sampai kepada keadaan yang sedemikian. Barulah boleh duduk dalam keselamatan. Barulah perjalanan kita hak panjang ini lebih kepada keselamatan. Daripada kemundaratan, daripada kesusahan yang bakal kita tempuh.
menghadapi kehidupan yang sangat panjang masa dia. Kerana kita kasihkan dunia sehingga perbekalan untuk akhirat kita tinggalkan. Tak bawa sekali. Habis kita nak makan apa untuk akhirat? Nak hidup dalam suasana yang cukup lama, penderitaan yang cukup berat. Kita nak hidup dengan apa, pegalan apa pun tak ada. Paling tidak di dunia ni kita ada makrifah, pengenalan. Kita kenal siapa Allah, kita kenal siapa kita. Jadilah. Tapi itulah keutamaan yang paling perlu pada kita. Kita kenal siapa dia, Allah Ta'ala. Kita tahu siapa dia, diri kita. Supaya kelaku-kelaku yang baik ini boleh bangun dan boleh mengawasi kita. Boleh bagi jadi guardian, jadi satu tukang tunjuk arah yang benar dalam hidup. Baru hidup kita boleh selamat dan tenteram. Barulah boleh rasa lega dan berbahagia dengan kehidupan di akhirat yang bakal kita tempuh. Sebab perjalanan kita dah bawa bekalan-bekalan penting untuk keselamatan hidup kita. Untuk kesinambungan hidup kita berterusan dalam selamat. Yang penting di dunia, kita carilah perbekalan ma'rifah, pengenalan kita terhadap Allah dan terhadap diri kita. Kita kenal betul-betul supaya langkah kita lebih jadi langkah yang berhati-hati, berjaga-jaga. Kalau tidak, kita saja tempah akan benda-benda berat yang kita tahu tak mungkin kita boleh selamat. No? Jadi, habis dah tajuk tu. Nanti baca tajuk apa pula? Sebelah tu tajuk apa? Tengok. Sebelah tu tajuk bab yang ke-8, pada menyatakan membesarkan diri. Pada menyatakan membesarkan diri. Besar kerana gemuk lain. Besar kerana menyombong lain. Ini membesarkan diri kerana merasa sombong. Sebab bagi besar pasal gemuk, tak apa, hak tu gemuk, tak lah. Tapi hak ni walaupun kurus tapi berasa diri tu hebat. Ni bahaya. Duduk dalam mensyirikkan Allah dengan merasa diri itu hebat, diri itu sempurna. Itu membesarkan. InsyaAllah tajuk tu kita baca di waktu yang lain pula. No. Jadi ni kita berhenti datang tu dulu dan kita dengarlah pendapat kawan-kawan kita, apa yang dia faham, apa yang dia reti. Ya, kita dengarlah pendapat kawan-kawan ni atau cerita yang dibawa oleh kawan-kawan untuk kita sama-sama renungkan. Menjadi satu benda besar penting dalam hidup. Kiranya kita dapat memahami dengan baik. Ya, dipersilakan admin dulu cerita mai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi untuk tajuk hari ni dia menceritakan menyatakan kasih dunia kan. Sebenarnya kesimpulannya kita boleh memilih. Cuma pengalaman Ustaz lah, bila Ustaz dalam hal Ustaz berkawan, ada tak Ustaz jumpa orang yang dalam pengenalan tapi dia yang menguasai keadaan tu dan dia macam mana dia menikmati dalam keadaan yang dia ambil lah dunia tu juga. Jumpa memang banyak pun. Tapi cara dia, macam kita nak faham dia, karakter dia lah. Berbeza lah sikit. Ada orang bersahaja je dengan dunia ni. Dia tak jadi satu benda serius. Apa sajalah. Bagi dia semua satu benda yang bukan benda besar pun dalam hidup dia. Jadi dia tak ambil berat sangat. Bukanlah makna dia buang dah. Dia tak buang, dia guna, dia ambil dunia. Tapi bukan menjadi satu keutamaan atau dipandang sebagai satu benda serius dalam hidup. Ada yang macam tu. Ada juga orang yang serius sungguh dengan dunia ni. Sekupang pun berkira. Kan, hang baru ni bukan ambil duit aku ke sekupang. Sekupang dia pun. Tapi dah jenis berkira nak buat macam mana. Kan ada orang berkira, dia berkira lah. Tapi ada yang biasa-biasa aja. Dan kita mengharapkan kita ni biar biasa sudahlah. Sebab Tuhan berkata dunia ni bukan ada nilai pun. Nabi kata tak lebih daripada berat sebelah sayap nyamuk. Ramai sangat dunia kita kumuh ni. Untuk pengetahuan tuan-tuan, cerita tentang manusia dengan dunia ni adalah
Dunia keseluruhan yang ada sekarang ni hanyalah milik satu orang je. Iaitu nilai dunia yang ada sekarang yang kita dah berebut-berebut duk nak ambil ni. Hanyalah milik bagi seorang saja yang Tuhan letak. Iaitu orang yang terakhir dikeluarkan daripada neraka. Dia inilah memiliki dunia dan kekayaan dunia sekarang ni. Tuhan bagi dekat orang last keluar neraka, tuan-tuan. Kalau orang yang first masuk surga agak-agak, apa yang Tuhan nak bagi kat dia? Tapi hak dunia kita duk kumun tu, hak orang yang last sekali keluar neraka yang Tuhan nak bagi kat dia semua. Yang kita duk pulun sampai herot-herot tu. Punya mencari dunia berlebih-lebihan betul. Lepas hang, lepas hang. Aku tak ada langsung, semua ambil kat hang. Kumun kat dia seorang. Mana boleh. Dunia Tuhan jadi untuk semua orang. Tapi kita ambil ala kadar yang berpatutan, yang sesuai dengan diri kita aja, tak payah lebih-lebih. Pasal apa? Tu saya suka bagi contoh kan. Kita nak pakai baju seminggu berapa pasang. Kalau lelaki seminggu sehari 2 pasang kot. Orang perempuan sehari 3 pasang. Orang perempuan tak boleh pakai lama, dia tak boleh, dia rimah. Sehari 3 pasang, kalau seminggu 21 pasang. Tapi tuan-tuan kira dalam almari dah berapa pasang? Tuan-tuan Lebih. fikir. Pergi ambil dan belek tengok. Aku pakai semua kan ni? Tu dunia. Dia nak bagi, dia sayang. Dia tak bagi, dia tak boleh pakai. Bukan pasal baju tu kecil. Dia tu kot besar-besar. Masuk tak boleh, baju duduk terak-terak lagi. Cari baju tu. Dah macam sarung nangka dah. Tapi tang bagi ke orang tak boleh juga. Pasal apa? Pasal ada dekat dia bakhil. Dia taram kat Pak Haji. Dia kata Pak Haji ketua kutuk tak sedar diri kedekut. Haji bakhil. No? Itulah dia. Dunia. Nak buang tak boleh. Nak pakai pun tak boleh. Nak buat apa? Buat pergi semua. Kalau tak dituntut, tak apa. Tapi masalahnya kena tuntut besok ni. Boleh kalau kita nak lepas. Orang yang memerlukan pun ramai. Tapi kalau kita boleh bagi tu, selamat sikit. Bagi orang lain pakai dah, kita tak boleh pakai. Contohlah. Okey. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik. Ya, Basar, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bab ni saya kalah Ustaz. Pasal Saya apa standar. kalah Hawaii sangat ni? Saya macam ni lah Ustaz. Ya. Kalau kita test diri kita kan. Aku ni dekat dengan Allah ke dekat dengan dunia? Yang tu pasal. Bila test macam gitu, satu perkara yang bila kita test yang mudah yang kita tengok, satu benda yang kita hilang, kita susah hati. Tapi Betul, kalau orang tu dekat dengan Allah, memang dia nak kalau dia dia nak fikir kat Tuhan, dia tak penting dia tu semua. kalau dia fikir benda tu, kalau dia hilang, katakan duit ke ataupun benda yang berharga dia hilang, dia tak kisah pun. Memang kehendak Allah Ta'ala nak hilang. Macam mana? Ya. Kalau dia fikir macam itu, dia okey lah. Hmm. Tapi kalau dia fikirkan tentang Allah, aku benda tu hilang, susah hati, dia lupa kat Allah Ta'ala. Itu yang jadi, bila selalunya kita begitu Ustaz. Ya. Kita fokus kepada benda. Kita tak fokus pada Allah Ta'ala. Dan kita dalam keadaan kehilangan. Kita ahli dunia, kita bukan ahli. Itulah. Saya memang kalah Ustaz. Kadang-kadang saya disediakan oleh orang rumah saya lah. Dia hebat. Saya kalah Ustaz. Allahu Akbar. Ya. Kelemahan saya Ustaz. Ya. Baik. Sama macam saya. Kadang-kadang gulai tak masin sikit pun saya bising. Itulah. Saya suka makan gulai. Orang rumah buat terlupa nak buat garam macam saya mau. Bising ni. Garam tak ada sikit je pun bising dah. Macam mana kalau harta hilang tu? Allah. Tak best langsung. Ya, terima kasih Basar. Terima kasih banyak. Memang itulah keadaan diri kita sebenarnya. No. Ya, dipersilakan Saudara Saiful Rohaizat. Ya, Akil. Betul lah tu. Memang kita sama hal ni.
kita mengharapkan Allah Ta'ala limpahkan kurniaan dapat kita berubah menjadi manusia yang lebih redha dengan apa saja yang diberi Tuhan. Dan apa saja yang diambil Tuhan, kita lebih redha. InsyaAllah. Ya, kalau tak ada Syah Ishak nak tanya, silakan. Apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma nak menambah je lah. Ya. Pasal apa? Baju tadi kan. Ya. Baju dalam almari. Tu lah, ikut kajian dia dalam almari tu 30% lah yang kita pakai. Ya. Selebihnya kita tak pakai. Betul. Begitu juga dengan harta yang kita cari kat dunia ni. Ya. Kita cuma pakai 20%, 30%. 70% lagi jadi hak orang lain. Diwariskan. Ya. Betul. Jadi apa? Kita benar tertipu lah dengan benda-benda tu semua. Setan kipah atas Ya. rasa tamak, haloba, yang tu nak, yang ni nak. Dia tak bagi kita rasa puas, tak ada. Hak tu besar-besar tu. Hak kecil je. Saya beri benda kecil je. Aplikasi, apps yang ada dalam telefon, kita guna semua. Tak semua. Berapa persen je kita guna apps tu? No? Berapa persen je? Kalau WhatsApp ada guna apa? 20 apps ada 2 je kot kita guna. Lain kita tak guna. Tapi cuba tak ada kalang kabut muka tukar warna ni. Pergi mana ni, apps ni hilang pula. Alah, sikit je pun. Itulah keadaan diri kita yang sebenar. No. Terima kasih, Syah. Betul ya tu. Sama-sama, Ustaz. Baik. Ya, Puan Hasnah, silakan. Ustaz, Ya, untuk masa ni tak ada apa Ustaz. tak ada apa, baik. InsyaAllah. Ya, Saiful Rohaizat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik-baik Saiful. Terima kasih Okey, banyak. Ustaz. Baik. Ya, Encik Osman, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Buat masa ni tak ada apa-apa soalan Ustaz. Baik, baik. Terima kasih, Man. Saya nak cerita Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ni? Ini. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum semua. Ni pengalaman baru lepas malam ni Ustaz. Ya, Kita dah belajar. ya. Lepas tu dia duga sikit je. Kita harap dapat 10. Tapi dapat 1. Bila tak puas hati tu membebel kan. Ya, Membebel sendirilah. Membebel lah. ya. Kenapa gini, kenapa gitu, kenapa gini, kenapa gitu. Tapi dalam 1 jam tu sedar. Oh, Allah hari ni bagi aku 1 je. Kenapa kau bodoh sangat? Aku dah bagi. Kenapa kau nak persalahkan yang kau dapat tu? Dia itu je rezeki kau hari ni. 1 tu je. Kenapa kau nak tamak? Yang persoalannya tu Ustaz. Kenapa saya boleh persoalkan yang sangka tadi? Sangka saya dapat banyak tapi dapat sikit. Yang membebel tu tadi, kenapa boleh jadi macam tu Ustaz? Pasal itu tabiat bagi manusia. Dia tak dapat apa yang dia mau, dia akan bising. Tapi kemudian dia sedar balik lah. Lepas itu saya sedar balik. Baguslah, Tuhan bagi ada kesedaran. Reda lah. Lepas tu saya tenang. Bila saya dah pulangkan balik, dibagi macam tu, baru bersyukur, terima kasih walaupun dapat 1 kan. Macam mana tu Ustaz? Okey lah tu, ada sedar. Sebab ramai juga manusia tak sedar pun, bising juga. Kesedaran tu bukan boleh ada sendiri, melainkan dengan bantuan pertolongan Tuhan. Kalau tidak nak sedar tak boleh. Betul. Tak ada Jadi, dia.
kita tak boleh sedang pun, melainkan Tuhan tolong kita menjadi manusia yang dapat menyedari kesilapan yang kita lakukan. Tak berpuas hati dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan. Seolah-olah kita dengan Tuhan ni buat kerja sekali. Seolah apa yang ada pada Tuhan tu hak kita. Kita perlu dapat apa yang menjadi hak kita. Sedangkan pengatur penyusunnya adalah Tuhan tu sendiri, bukan ada campur tangan siapa-siapa. Maka orang macam ni, keimanan dia longgak, tak cukup kejap. Kalau kejap apa dia nak bersoal, bukan ada hak atas tu. Hak hang apa atas benda yang dapat tu apa hang? Tuhan kata aku buat hang jadi orang bagus. Kalau aku buat hang jadi apa tu? Kuah-kuah macam mana? Aku bagi kat hang faham, tapi hang jadi kuah-kuah. Lagi hang komplain. Keadaan tu selalu macam tu lah Ustaz. Cuba tanya, kita boleh buat sendiri ke benda tu? Tak. Tak boleh buat sendiri, pasal apa kita duduk ngomel? Boleh buat sendiri ya. Tak payah tunggu Tuhan bagi. Kita buat sendiri, cari sendiri. Kita buat sendiri, usaha sendiri. Kalau hilang kita nak bising pun tak apa, sebab itu kita buat. Kita tahu lah semua hal kita buat yang dianugerahkan. Kalau anugerah bukan ada permintaan langsung daripada kita pun. Semua Tuhan memang nak bagi sebab sifat dia yang tu. Jadi tak ada akhlak kita dengan Tuhan sebenarnya kalau kita duk mengomel. Mana akhlak kehambaan kita mana? Mana dia akhlak Muhammad yang Allah Ta'ala turunkan kat kita tu mana? Aku cipta hang, bukan aku tanya hang pun. Ada aku tanya hang, aku nak buat hang. Habis hang nak lebih-lebih pasal apa? Hang hebat sangat. Okey. Muhammad Rafiq, silakan. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama Puan. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada apa Ustaz? Tak ada apa, baik. Ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syarah hari ni saya tertarik yang pasal kalam Nabi Isa lah. Ya. Nabi Isa sebut kata lelaki terpengaruh dengan wanita-wanita tua yang huduh kat dunia ni. Ya. Jadi interesting lah dia punya perkataan itu kan. Ya. So ini menunjukkan lebih kepada orang lelaki yang banyak sesat. Sesat kat dunia ni, walaupun dunia ni juga jembatan untuk ke akhirat. Ya. Tapi banyak yang sesat lah. Jadi itu kita kena cuba elakkan lah. Itu je Ustaz. Ya, faham. Kita kalau boleh macam tu lah, kita nak elakkan. Sebab yang ni Nabi sendiri pernah bertemu ketika dia Mi'raj. Dia jumpa dunia ini seperti seorang perempuan tua yang duduk panggil-panggil. Tapi dia tak jawab. Lepas tu, dia tanya Jibril, siapa dia perempuan tua ni? Kata Jibril, dia adalah lambang bagi dunia terhadap umat-umatmu manusia. Dia adalah seperti seorang perempuan. Namun pasal dia membawa binasa, maka keindahan yang tak dapat daripada dia, walaupun orang tengok nampak macam indah. Penuh perhiasan, panggil. Pasal apa dia tunjuk macam tu? Pasal itu kehendak lelaki. Dia nak pada perempuan yang macam tu. Jadi dunia ni diibaratkan sebagai perempuan. Walaupun begitu, penuh dengan perhiasan semua, tapi dia adalah perempuan tua yang huduh. Maksudnya yang merosakkan. Dunia ini adalah yang merosakkan manusia. Jadi ramai lelaki yang tertawan. Jadi lelaki yang tertawan ni semua manusia lah. Tak kira perempuan atau lelaki. Dia nak simpulkan yang tertawan dengan perempuan yang macam ni hanyalah orang-orang yang melihat dunia itu keutamaan. Maka sukar dia nak tinggalkan. Payah. Walaupun tak elok tetap dia mau. Macam tu dia maksudkan. Jadi semua orang lah.
sama ada lelaki atau perempuan. Maka dunia tu diibaratkan seorang perempuan kepada lelaki. Maka itu yang lelaki suka. Jadi kalau dia tak jaga, habis lah. Dia akan musnah dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Tentulah. Baik, Ustaz. Baik. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Puan Faridah Abdul Talib. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Ustaz? Terima kasih. Baik. Baik Puan, terima kasih banyak. Ya, Jamal Taharim, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malam ni tak ada soalan Ustaz. Tak ada soalan, baik Mal. Terima kasih banyak. Apa Terima kasih, nama? Siti Khalijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak tahu cakap apa Ustaz teruk. Tak Ustaz. Oh, Lemah. Lalai. itulah dia. Betul lah Ustaz. La ilaha illa anta subhanaka. Inni kuntu minaz zalimin Ustaz. Kita menzalimi diri kita. Tuhan kata jangan pergi dekat. Bukan Tuhan tak abang. Tuhan abang. Tuhan abang dalam Quran tu jangan pergi dekat. Jangan libat, jangan terlibat, jangan tersentuh. Tuhan abang alhaakumut takatsur. Dia abang siang dah kat kita. Yang ni semua orang boleh faham. Tuhan kata bermegah-megahlah kamu. Apa yang kita megahkan? Yang saya kata tadi, harta, duit ringgit, pangkat darjat, anak pinak. Ini semua kemegahan bagi kita. Sehingga zurtumul maqabir. Kamu lalai dengan apa yang kamu dimegahkan. Dengan benda-benda tadi. Kamu dah jadi ghaflah. Zurtumul maqabir. Yang kamu telah melewati liang kubur. Hang dah nak mati dah tu. Hang duk megah lagi benda tu. Tuhan dah pesan. Kalla, jangan bersikap sedemikian. Kalla tu satu larangan. Jangan buat macam tu. Bukan Tuhan tak abang. Tuhan abang lah. Jangan buat macam tu. Aku letak dekat dia daya tarik untuk hang sangat kuat. Hang susah nak lepas. Jadi hang jangan hampiri kerana dia bawa ke hang binasa besar. Bukan sekali abang. Kalla saufa ta'lamun. Jangan bersikap sedemikian. Summa kalla saufa ta'lamun. Maka sesungguhnya jangan bersikap sedemikian. Kalla lau ta'lamun. Dan jangan bersikap sedemikian. Sesungguhnya nanti kamu akan ketahui. Hang buat juga nanti hang tahulah apa dia. La tarawunnal jahim. Aku akan tunjuk ke hang, pamerkan neraka jahim. Maka kita nak kenal. Tuhan kata jangan, kita buat juga. Macam tu lah. InsyaAllah. Ya, Muhammad Azmir, silakan. Terima kasih banyak Ustaz. Sama Siti, sama saya insyaAllah. Ya, Azmir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Malam ni tak ada apa Ustaz. Tak ada apa, baik. Terima kasih, Mir. Hasni Awang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa Ustaz? Tak ada apa juga. Baik, Hasni. Terima kasih banyak. Ya, Umi Temasik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah tak ada soalan. Tak ada soalan juga. Baik. Terima kasih, Mi. Syira Rashid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malam. Tak ada. Baik. Terima kasih. Baik. Aisyah Idris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada apa juga Ustaz. Terima Ada kasih. Baik. Wan Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya pun tak ada soalan Ustaz. Ada soalan juga. Terima Baik, kasih. Wan. Baik. Faizal Ashraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada apa Ustaz. Tak ada apa, baik. Okay, terima kasih Ustaz. Ashraf. Ya, Abang Mi, silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ni? Alhamdulillah Ustaz sihat ya. Sihat-sihat. Alhamdulillah. Soalan ni tak ada lah Ustaz. Tak ada, baik. Dah clear sound apa ni? Jelas sangat dah. Alhamdulillah. Terima Baik, kasih baik. Ustaz. Baik, terima kasih Amin. Terima kasih. Ya, Dr. Jahid. Jahid. Ya, silakan Fauziah Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak ada apa. Tak ada apa juga. Baik. Semoga Ustaz cepat sembuh. Amin, insyaAllah. Terima kasih Amin. banyak Fauziah. Ya, Makcik Kamariah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcik sekadar nak kongsi Ustaz. Ya, silakan. 6 tahun lalu Ustaz pernah beritahu Ya. segala nikmat dunia ni biar hanya di tangan, jangan simpan di hati. Ya, betul, Ya. betul. Ya. Kalau Masa tak, tu kalau pun di hati susah kita. ya betul Ustaz. Sampai hari ni makcik pegang Ustaz. Ya. Kalau ada duit, biar dia duduk di bank, bukan duduk dalam hati kita. Duit duduk dalam hati kita, lena pun susah. Ya betul. Kalau ada kereta besar, biar kereta tu duduk di garaj, bukan duduk di hati. Duduk di hati lagi, bunyi sikit nak pergi tengok, bunyi sikit nak pergi tengok. Biar dia duduk di garaj. Biar pergi kat dia duduk tanggung. Dunia kena buat lagu tu baru boleh, kalau tidak hancur kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Cik Din. Cik Din? Lama tak dengar suara, lama tak tengok muka ni. Mana pergi betul tak? Kalau tak ada Ahmad Syafiq. Ustaz. Ya, Syafiq silakan. Ya, apa khabar Ustaz? Sihat? Alhamdulillah. Tak ada apa mana ni Ustaz. Tak ada apa. Baik Syafiq. Terima kasih banyak. Ya, Akil silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak ada apa Ustaz. Tak ada apa, baik. Ada di mana ni, kebun ke rumah? Ada di rumah. Baik. Okey, Fia, silakan Fia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tak ada soalan, cuma mungkin satu pengungsian mungkinlah saya nak kongsikan lah apa yang kadang-kadang ada terasa dalam perasaan ini kan. Bila kadang-kadang macam Ustaz tadi cakap untuk melepaskan kan, apa yang bukan milik kita untuk lepaskan kerana ini adalah dunia. Jadi akhir-akhirnya sebelum itu macam saya akan merasakan macam ada kalanya ada orang melakukan penganiayaan terhadap saya, penzaliman terhadap saya. Saya memikirkannya sangat tahu Ustaz. Macam sampai orang kata terlalu fokus, macam terlalu geram. Ya, kita beribadah, kita bersolat, kita orang kata berdoa pada Allah. Tapi akhir-akhir ni saya rasa macam ni tau. Sudahlah, lupakan ajalah, biar Allah yang Allah melihat. Jadi bila saya lepaskan perasaan itu Ustaz, saya dah tak fokus kan. Baru saya rasa ketenangan. Jadi bila tadi Ustaz cakap untuk melepaskan, ya macam barang ke perasaan kan, saya dapat feel atau rasakan apa yang atau fahamkan apa yang Ustaz katakan kan. Dan lagi satu macam pengalaman saya beberapa hari ni, misal kata kalau saya terlambat pergi kerja, macam dia nak keluar tetapi apa ni, dah tutup tak lampu ke, dah tutup ke itu ini, atau ada sesuatu ke apa kan, macam lupalah nak makan vitamin ke begitu. Jadi nanti saya akan lakukan. Nanti macam saya rasa apa tahu,
alamak, kenapa tak buat, kenapa tak ini, kenapa lupa kan. Tapi bila saya fikir balik Ustaz, saya berhusnuzon, saya rasa macam mungkin kalau saya teruskan perjalanan saya teruskan keluar daripada rumah, mungkin sesuatu akan berlaku. Jadi daripada situ baru hati saya akan rasa tenang. Itu Ya. yang dapat saya rasakan lah sejak kebelakangan ini kan. Jadi bila saya tak fokus pada apa-apa yang berlaku terhadap saya yang seperti negative vibe gitu kan, perasaan tu lebih tenang lah Ustaz. Ya. Jadi macam malam ini apabila Ustaz mengajarkan kita untuk melepaskan semua, saya dapat feel lah. Itu sajalah Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Sebab tu Nabi ada cerita dekat kita tentang ketika kita nak solat, kita nak masuk waktu kita dah nak solat lah, tapi ada hidangan untuk kita nak makan. Nabi kata pergi makan dulu, lepas makan baru solat. Sebab ni kalau tidak lagi sembahyang kita jadi tak betul. Pasal hati kita tak ada dua tempat satu waktu. Kita konsentrate dekat makan, saat lagi solat kita makan yang duduk dalam tu. Saat lagi habislah udang aku, habislah ikan aku. Macam tu yang sampai. Sebab tu Nabi tahu Nabi habaq lah, kalau ada makanan, hadapi makanan. Lepas tu baru pergi sembahyang. Sebab dia nak apa? Dia nak ada ketenangan. Kalau tidak, ketenangan tak sampai. Betul tu Ustaz. Jadi Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk malam ini dan malam selepas-lepasnya juga. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih semua yang terlibat, yang dapat mengikuti kelas malam ni. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi pencerahan kat kita semua. Bagi pengenalan kat kita semua tentang bagaimana keadaan diri kita. Kita berhadapan dengan perasaan, dengan jiwa kita ni, bagaimana kita nak duduk. Kalau kita balik kepada Tuhan dengan keadaan yang betul, sesungguhnya kita dapati satu ketenangan yang betul-betul ada kat diri kita. Tuhan ada, dia maha mengetahui dalam setiap apa yang dia bagi dan yang dia susun. InsyaAllah. Pastinya selamat. Minta maaf lebih kurang bahasa kasar dan yang melukakan demi untuk kebaikan kita semua insyaAllah. Umur panjang, kita bersua lagi, kita bertemu lagi insyaAllah. Moga-moga dalam rahmat, dalam perlindungan dan keberkatan. Sehingga kita bertemu semula. Terima kasih banyak. Terima kasih Amin. Terima kasih yang ada semua insyaAllah. Dan sekali lagi saya mohon maaf, saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه ختم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.